Lepas tu ni ada hadiah katanya. Saya pun confused lah, saya bagi hadiah helmet ni. Hello. Ya betul. Oh ni kek eh? Kek. Oh alright, ini buat sendiri ke? Saya buat sendiri. Uyo, okey. So ni je eh? Ada satu lagi. Bagi ni sekali lagi ada boleh? Helmet? Helmet. Hadiah eh? Hadiah. Dahsyat. Helmet je. Alright, okey. Tu je. Alright, thank you. Okey, kek pun dah ambil. Tapi aku muskil, macam mana helmet boleh jadi hadiah eh? Tak faham juga. Tapi tak apa, nanti kita tanya pasangan dia. Alright, so jom. Alright. Mika eh? Okey, jom. Okey, sini ada kek. Pegang elok-elok. Alright. Lepas tu ni ada hadiah katanya. Saya pun confused lah, saya bagi hadiah helmet ni. Helmet ni? Oh tak, sebab masa time kita first day, kita orang naik motor dengan helmet ni lah. Oh, kira ada sentimental value lah kot. Gila lah kat Alright, sweet lah. Okay, macam mana you jumpa pasangan you eh? Saja tanya. Sebenarnya kita orang kenal kat Umi. Hari ni kita orang sebenarnya. So, tapi tak sangka lah dia nak bagi kek. Itulah, tadi pun dia cakap dia buat sendiri. Serius tak? Ya. Dia yang buat sendiri? Lah. Dia pandai baking ke tak? I tak tahu yang tu, maybe. Pandai dia, effort dia banyak lah. Effort lah. Alright, happy anniversary lah. Thank you. Alright, I ambil gambar je eh. Boleh. Okay, 1, 2, 3. Alright, thank you. Alright. Okay, settle job hantar kek tadi. Tak sangka lah dia orang jumpa dekat Omi eh. Rasanya inilah cara orang sekarang cari pasangan eh. Wow, aku tahu. Congrats untuk pasangan tadi. Siapa-siapa yang nak cari pasangan tu, bolehlah cari dekat Omi. Mana tahu boleh dapat pasangan macam tadi tu. Sweet, boleh buat kek untuk pasangan dia. Aku pun tak kerti buat kek. Aduh.